Okey, ni beg nombor 4 ada mention saya. Beg nombor 4 bang, ada diskaun? Kejap lagi saya tak diskaun kejap Tangan saya tengah full. So ada persoalan tanya je. Okey, MyV SE boleh pakai ke bang? MyV pula, Azia SE. Boleh? Tak ada masalah untuk Azia SE beg nombor 1 sampai 6. Okey, bang, MC tu boleh pakai ke bang? Boleh? Kita baru lagi tak ada masalah nak pakai. Silakan. Okey, boleh. Alright. Ada 2 bang. So cakap pasal normal dan juga all car. Sebenarnya jangan all car tu jangan tertipu dengan ayat dia. Sebab all car tu dia version baru, itu je. Updated version. Lah, itu je ke bang? Dia tak semua kereta boleh pakai Take note, OBD saya tak semua kereta boleh pakai. Okey. Tak boleh ke bang? Tak semua kereta saya boleh pakai. Okey, faham Alright. So pilih all car Encik Apit. Tapi Apit pakai kereta apa? Saya lupalah. S15 boleh tak bang? Boleh. Sabri Yunus. Boleh. X15 boleh pakai. Beg nombor 4 JM6 boleh pakai? Boleh. Beg nombor 4 ni. Selalunya Honda suka pakai ni. Saya tak tahu. Dan lagi Honda Civic suka sangat pakai. Ni lupa beg nombor 4. Bang, ada warranty ke? Ada. Bang, boleh return ke bang? Yelah, saya ada trust issue sikit dengan OBD ni. Sebab saya ada pengalaman lama. So boleh refund. Yes, kalau ada macam bukti apa semua boleh je nak refund, tak ada masalah. If kalau OBD tu tak boleh gerak, TV tak gerak, boleh? Tak ada masalah. Alza bang, Alza lama. Okey, Alza ini 2016 dan ke atas yang boleh pakai. 2016 and above. Tapi kalau Alza lama 1, 5 dan 6. Okey? Apa lagi soalan? Civic biasa 1.8 bukan turbo. Tahun 2018 still boleh. Honda senang je. 2008, 2008 and above boleh pakai. Pakailah mana-mana korang pakai. Still boleh. Boleh?